kenapa budak belakang diasaskan oleh cikgu dan siapa budak belakang ni sebenarnya? Boleh kenalkan satu sama lain juga. Boleh, nama saya Badang. Lebih dikenali oleh pelajar-pelajar sebadang lah. Awak lah cikgunya. Awak lah Dr. Dre-nya. Tapi saya ajar tasawuf Islam. Okey, alhamdulillah, alhamdulillah. Ustaz Dre. Alhamdulillah. Ni nama kau. Nama sebenar Irfan, stage name saya Vader. Aku IJ. So aku lah producer budak belakang. Kau tadi Kau macam nak telan Kau mak. tadi gaduh. Kau tadi keluar bukan main ke? Aku Salah, Okey. Nas. Salah rapper. Diorang kadang-kadang terlalu terlalu into. Relax sudah. Yosa bro. Relax. So dalam kelas tu saya tanya, ada tak di kalangan korang yang nak rap? Tiba dia angkat tangan pasal dia pendek kan. Keluar tangan dia. Mengajar. Cakap, siapa kau? Kita kau boleh rap. So kita buat terus budak belakang season Okey. 1, season 2. So kita buat exactly kita ambil orang kata semangat daripada 16 baris. Saya jadi host dan kita bawakan 3 rapper and majoritinya adalah student. Okey. Dia bukan. Pasal dia ni memang dah tak terpelajar. Oh, dia tahu. Nampaklah, saya Dia nampak. tak boleh bersosial lah. Okey, okey.